Saya nak ke mana? Nak ke Lavender. Lavender. Ni naik mana? Nak pergi butik kat depan tu je. Ruslan, Maya, Wara semua dekat sana. Oh, semua dah anugerah semua kat sana? Mari ikut. Sisi kita bam. Besok tak dapat raya nanti. Mari saya ikut. Tapi sekejap je sebab saya nak jumpa kawan. Tak lama lah, cepatlah. Sekejap Okey. Pasal hari raya tahun ni mesti Alif ada fan club kan, jadi artis kan? Macam mana ni fan club Alif? Fan club saya banyak kat internet Basically internet macam peminat-peminat dapat tulis macam forum macam saya. Dan saya cukup gembira lah kerana 16 tahun saya tak pernah imagine saya ada fan club. Habis kau sekarang ni pertama kali jadi artis, hari raya. Macam ni ada buka open house ke apa-apa ke? Open house belum lagi. Saya kena tanya mak bapak saya. Tapi kalau... Belum dapat tidak. Tapi kalau diorang datang ketuk pintu Ali, boleh saya beraya apa, saya tetap akan terimalah kerana saya sayang peminat. So, saya album. Baru lancarkan album kan? Macam mana? Kenapa kita harus beli album awak? Gitu. Bagus tak album tu? Album? Takkanlah album saya nak kata bagus. Tapi saya janji ini adalah salah satu daripada kerja keras saya lah. Dan semua yang membeli dapat merasai kerja keras saya sewaktu saya merakamkan album tu di KL. Sebelum jumpa diorang saya nak kepo-kepo lah. Kan? Malu kan? Personal. Okay. Cerita yang sedih yang tak dapat dilupakan bila menjelang hari raya. Selalu teringat. Cerita yang sedih? Kena mengena dengan saya. Yelah, takkan kena mengena dengan saya pula. Apa je. Kena mengena dengan saya. Saya... Okey. Saya tak dapat beraya bersama arwah atuk saya lah di sebelah bapa yang dulu selalu first day pergi rumah dia lah untuk beraya kan. Tapi sekarang atuk dah tak ada. Jadi kita selalu menziarahi lah kuburnya tiap-tiap kali hari pertama raya. Alif, tak payah nak sedih. Yang nak pergi tu pergi. Kita mesti suka dan gembira bersama orang-orang yang masih hidup. Sebelum mereka kembali. Itulah dia. Tahu tak apa. Dapur apa ni? Jom lah, mereka dah tunggu lah. Apa? Diorang dah tunggu. Siapa tunggu? Maya, Ruslan semua lah. Diorang tunggu. Tanah, awak pergilah. Saya rasa saya nak ke situ. Tadi kata nak ikut. Tak ada, saya dengar kata-kata kat sana memanggil-manggil saya. Saya tak tahu. Okey, saya dah lambat lah. Okey. Korang kat sini rupanya. Oi, dah pukul berapa tak nak pergi buka? Wah. Cakap pasal berbuka ni kan, makanan kegemaran you all ni apa? Makanan kegemaran untuk Alif suka makan simple je lah. Western food simple. Western food simple. Okay, saya pun suka simple juga. Macam pasta ke. Itu simple. Kalau simple, makanan mainan lah dia kasi simple Tapi kalau Wara suka mi macam Hokkien, Hor Fun, sedari tau, sedap. Mi pendek ke mi tinggi tu? Mi panjang. Ya, Maya suka nasi ayam penyet. Penyet. Yang Indonesia style kan. Unik lah. Tapi kan kali ni saya macam nak makan ayam resipi asli lah. Rasa aku nak makan Zinger Burger pun best juga. Tapi Alif nak makan apa Sabun macam kau je lah, makan burger ayam je. Tapi mana sempat nak beli? Betul juga. Takkan semua keluar nak beli. Apa kata kita call je? Berapa ni? Delivery service. Apa kata kita call KFC delivery. Set, memang mudah. Makanan pun lazat. Okey, memandangkan besok kita nak raya. Yeay. Jadi apakah persiapan yang telah you semua dah buat? Maya, saya sebagai artis biasa je kan. Saya juga tadi pergi lah, tersempat. Dia juga tadi kan beli baju. Cari baju kebaya tahun ni. Pada saya, tahun ni saya suka pakai ala-ala macam kampung, macam kebaya merah ketat-ketat dengan kain macam duyung-duyung gitu kan. Semenjak ke bandar ni kan, ada benda-benda yang anda rasa raya tahun ni tak ada, yang tak pernah awak lakukan? Okey lah, nampak sedih sikit lah. Saya rindu sambut hari raya dengan arwah bapak saya. So, hari raya pertama pergi menziarahi dan kubur ya. Alah, jangan nangis kan, nangis. Okey, makanan pun dah sampai, baju you all pun dah ada, bagus semua dah dapat kan? Okey, jadi you all enjoy lah. Saya pun nak ke tempat lain. Habis tak nak jamak? Tak nak join kita? Boleh, saya sibuk lah. Saya jumpa orang lain. Okey, selamat hari Mazir Batin. Minta maaf tak sebasa Suara awak memang sedap. Awak kamu dah kampung. Selamat hari Mazir Batin. Jangan tukar subjek. Dengar kita mana? Dengar kita mana? Minta Alex, the manager. Betul tak nak makan ni? Betul tak nak makan ni? Betul tak nak jamak? Tak nak. Tak apa. Okey, mari kita sediakan untuk buka lah.